Nak cerita pasal Mufti Perlis lah. Mufti Perlis, Dr. Mazhar. Aku memang belajar agama daripada dia. Tapi aku tak sangka dia boleh memikirkan mencari apakah kelemahan Perdana Menteri kita sekarang ni. Macam cuba cari sampai dia dapat. Aku dapat. Menyambut Trump, sambutan Trump berjoget begini. Ini melampau. Israel sedang membunuh orang Palestin, sedangkan kita kat sini menari. Come on lah. Datuk Mufti Perlis, saya belajar agama pun dengan awak. Memang banyak pandangan awak saya terima dalam agama, dan saya bersetuju dengan awak dalam banyak perkara. Tapi yang ini satu, Dr. Mazhar, come on lah. Jangan cari salah orang. Kita terpaksa menyambut dengan sebaik mungkin, dan setakat menari tarian tu tak adalah sampai berpesta lupa diri. Kan, itu tradisi kita. Bukanlah sampai mengajak Trump menari bersama dengan kata orang tu macam joget lambat zaman dulu ke. Come on lah, fikirkan intipati kejayaan apa yang kita dah buat, apa yang kita dah capai. Banyak dah capai. Cuba baca sikit lah. Jangan asyik duk nak mencari kesalahan orang. Makin lama aku tengok orang agama ni cenderung membenci. Mungkin pasal persepsi daripada hatinya tertutup. Sebab banyak habis saya bertumpah pembangkang ni. Allah sejuknya. Saya bertumpah pembangkang ni duk fitnah, duk caci, duk maki, cari kelemahan, walaupun sekelumit, mencari sebab untuk menjatuhkan kerjaan yang hebat ini. Itu jadi korang walaupun aku tahu ramai yang sokong Dr. Mazhar, aku sendiri sokong dia. Aku sendiri sokong Dr. Mazhar. Tolong, rasional tu biasa. Tak bolehlah rasional tu sekali-sekali. Bila mana kita mula membenci, bila mana kita tak suka, kita cari salah orang. Dr. Mazhar, I love you. Sebagai guru, saya hormat. Tapi kadang-kadang guru biasa, guru agama pun bukan maksum. Jadi saya terpaksa tegur. Terima kasih. Teruskan dengan ajaran ilmu agama yang hebat, yang anda cukup saya hormati. Tapi bab ni kalau boleh, kalau rasa macam sumbang tu, jangan campurlah. Senang cerita.